Eja, tak baik cakap macam tu dengan orang yang baru pulangkan handphone kamu ni. Handphone awak. Apa nak buat dengan pisau tu? Pisau? Oh tak, pisau ni aku nak potong kuku. Han, kamu dah balik? Terima kasih. Ada. Aku sakit. Aku pergi dulu lah. Biar aku teban. Tak apa. Susah je. Apa tu? Lajunya dia pergi. Korang ni pasal lah? Datang sini untuk mengaku kaum saya pula. Tak baik cakap macam tu. Maafkan hamba. Tapi hamba tidak ada pilihan yang lain. Dan apa pula ni, ha? Cuba kau cakap apa sebenarnya yang berlaku. Boleh tak? Cik Eja, cuba kau baca buku kau. Saya tengah marah sekarang ni nak suruh baca buku pula. Okey, saya baca. Dua pendekar dari zaman lampau telah diserut melalui pusaran graviti yang dihasilkan oleh kosmos bergoncang. Mereka tiba di KL zaman moden. Seorang di set penggambaran PJ. Okey, cut. Bisa rap. Manakala seorang lagi di KL. Di situlah saya jumpa Han. Jadi awak nak cakap kat saya, dia ni betul-betul pendekar dari zaman purba. Mulanya saya pun tak percaya. Tapi apa yang saya baca, apa yang kamu tulis, semua sudah berlaku. Yelah, mengarutlah sebenarnya tu, tak mengarut. Okey? Saya ni seorang penulis. Saya menulis mengikut visi dan imagination saya je. Okey? Saya reka semua tu. Betul awak ni ah? Awak ingat bila awak cakap bahasa macam tu, awak betul-betul dari zaman purba lah. Ha? Hamba perlu tahu bagaimana kamu lakukan. Macam mana hamba boleh berada di sini. Gila ke apa diorang ni? Hidup aku pun tak terurus, lagi nak keluarkan orang daripada buku. Memang tak lah. Apa korang semua bualkan ni? Cik tak faham. Tak adalah mak, kita orang tengah bincang pasal nanti nak keluarkan cerita baru saya. Oh, eloklah tu. Bolehlah buka kelab penulis. Baiklah. Makcik tak nak ganggu kamu semua. Minumlah, nanti makcik buat kerja makcik Kalau Tuan hamba sudah kemari, mengapa Tuan hamba berdiamkan diri? Okeylah, macam ni lah. Okey? Saya sorry sangat-sangat sebab saya memang tak boleh bantu korang. Sebab saya memang tak tahu apa-apa. Maka hamba terperangkap di sini. Dan hamba bertanggungjawab jika keselamatan Sultan Melaka terjejas. Dah lah, kalau kau nak mengarut, suka hati korang nak mengarut sampai besok pagi pun tak apa. Duduklah sini mengarut. Saya masuk bilik, nanti apa-apa, panggil saya.
betul ke benda ni ya? Mungkin ni imajinasi aku je, tak mungkin betul. Cuma hamba ingin tahu, pernahkah kita bertemu? Kamu masih ingat tak apa yang hamba katakan kemarin? Tak percaya ya benda ni. Tapi muka Mamat tu... tak faham lah aku. Habis cerita macam mana? Cerita? Ikut buku ni, lepas ni penulis tu diculik. Lepas tu dia dibawa ke gudang yang berhampiran. Masih kenapa? Eja, dia tak ada. Apa jadi? Gudang Jalan Terawih di mana? Oh, kat sana satu je gudang. Kenapa? Hamba rasa dari situ. Kan, cerita ni belum habis. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Bahaya tu. Mari kita pergi. Jangan. Ini masalah hamba. Biar hamba seorang yang selesaikan. Hamba tak nak tuan hamba berdua apa-apa terjadi. Lu kenapa nak cakap dengan kau? Aku tak tahulah. Aku faham tak? Perempuan, kau ingat aku bodoh? Aku tahu mesti ada sesuatu yang kau dah buat, betul? Kalau tak, macam mana kau boleh tahu pasal diorang? Lebih baik kau bagi tahu aku kalau kau rasa kau nak selamat. Aku ni penulis je. Aku menulis mengikut imajinasi aku. Aku reka tu semua, aku tak tahu apa-apa, betul. Kau aku dah budak bodoh kau nak gitu, ha? Kau jangan bawa masa aku kat sini lah. Aku tak tahu apa, betul. Lepaskan aku. Boleh tak? Macam ni, celana. 你还想骗我？ Perempuan, kau tengok! Bos aku dah datang. Weh, sekarang ni kalau kau nak selamat, kau bagi tahu. Degil kau kan? Kalau tak aku cala-cala kamu ke kau? Aku dah kata dah, aku tak tahulah.你现在告诉我，我怎样才可以回去？我有了这个病毒，我可以改变历史。 Aku tak faham lah apa dia cakap. Boleh tak kau lepaskan aku? Hei, apa sangat kau ni? Betul tu. Sekarang. Kau tak nak berpura dengan aku. Sekarang ni baik kau bagi tahu aku. Pergi dulu.
现在要你跟我合作，马六甲分一半给你。 Aku tak akan bekerjasama dengan kau. Keselamatan negeri Melaka di bawah tanggungjawab aku. Aku tak akan benarkan kau pergi. 不自量力。